Ford Focus tahun lebih kurang 2008, ada masalah di bahagian meter dia. LCD screen dia dah kabur. Kalau kita boleh nampak di bahagian LCD screen, dia punya permukaan dia dah tak rata dah, ada berkedut-kedut. Prosesnya macam biasa, kita akan tanggalkan semua part, kita dapatkan LCD screennya dan kita baiki. Ini hasil lepas kita baiki, dan hasilnya kita boleh nampak mileage tu. Sebelum ni kita hanya nampak huruf yang terakhir saja. Ni alhamdulillah kita boleh nampak full dia punya LCD screen. Dan sebenarnya untuk Ford Focus ni kali pertama kita buat. Dan terima kasih kepada sahabat ni bagi kepercayaan kita untuk kita buka dan kita baiki. Kepada sahabat-sahabat yang lain yang ada mempunyai masalah seperti Ford Focus ni, dia bahagian LCD screen tak nampak dia punya mileage untuk servis ke apa, boleh PM kita. Kalau jauh boleh post. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.